kisah, iaitu sebuah pohon yang pohon tersebut adalah bernama iaitu pohon belimbing. Bolimbing. Rasanya asam. Sejak lahir dari orang tuanya sampai dia sudah dewasa masih asam. Jika ada dijemur, dibubuhi garam, tetap masih asam. Namun walaupun dia asam, bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat bagi yang lain. Dah mahu ke manfaat yang lain. Wate mamak tanya siapa saja iaitu memasak kuah. Ditaruh belimbing. Walaupun dia asam, namun bermanfaat. Dari hal tersebut dapat kita mengambil iaitu hikmah yang lain. Apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah iaitu punya akal, punya fikiran. Dari semula kita yang bahawa lahir dari orang tua. Dari lahir dari orang tua yang kita tidak tahu apa-apa. Maka orang tua tersebut memberi ilmu kepada anaknya. Di antaranya anaknya ke tempat iaitu untuk mendapat ilmu pengetahuan. Namun manusia itu harus berfikir bagaimana untuk merubah. Karena dia punya akal. Yang perlu kita mengetahui yang bahawa dengan akal, dengan ada fikiran yang bahawa bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat kepada orang lain. Kita sudah mendapatkan ilmu, maka transferkanlah ilmu tersebut kepada orang lain. Maka kita lihat belimbing aja iaitu manfaat kepada orang lain. Padahal buah belimbing itu punya akal tidak? Nakai belimbing buah na? Hana. Buah limbingnya nakai. Hana fikiran tapi berfaedah. Buah limbingnya kalau kerol lahir bak mai, lahir bak urunci sudah asam. Maka manusia tersebut lahir dari orang tua, tumbuh dewasa, diberi ilmu, dia antak drone bak but, maka benar perubahan. Nurubah akhlak ron. Benar manfaat. Yang pertama benar manfaat ke draw tu. Benar manfaat kepada diri kita sendiri. Merubah akhlak kita dari yang tidak baik kepada yang baik. Yang perdana berah. Oleh yang bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat kepada orang lain. Karena kita semua lahir daripada seorang ibu. Setelah lahir kita, maka diantarkanlah kita kepada tempat pengajian, sekolah untuk mendapat ilmu. Maka makin hari tumbuh kita menjadi besar, menjadi orang dewasa, maka kita harus banyak berfikir. Karena nakai dan yang oleh Allah. Fikiran. Benar manfaat ke kau. Supaya bermanfaat kepada orang lain. Dan bermanfaat kepada roh tu. Tarubah akhlak roh tu. Tarubah berokelung hana cara merukan tak belajar. Perlu bercara lerap belajar. Perlu katanya mendapat uang. Cari rezeki ke bagaimana yang halal. Yang namun iaitu bermanfaat bagi diri sendiri untuk kebaikan. Tarubah karakter roh tu. Tarubah iaitu yang ada yang buruk-buruk pada diri kita sendiri itu dirubah untuk menjadi lebih baik.